Bayangkan seketika, apa akan jadi pada badan kita kalau tak minum air langsung, kesan. Lebih menakutkan dari yang kita sangka, dari rasa dahaga melampau, hinggalah organ dalaman gagal berfungsi. Air ni bukan sekadar penghilang dahaga, ia adalah asas kehidupan paling fundamental. Mari kita selami misteri air. Molekul H2O nampak simple, tapi kekutuban uniknya ibarat magnet kecil. Sifat ini menjadikan air pelarut sejagat terhebat di bumi. Ia melarutkan nutrien, mineral, dan bahan kimia penting. Tanpa ini, banyak proses kehidupan takkan berlaku. Setiap tindak balas kimia dalam badan, dari bernafas hingga bergerak, perlukan air. Ia medium pengangkutan, bawa oksigen ke sel, buang sisa toksik. Tanpa air cukup, sistem ini lembab, lambat, akhirnya terhenti. Kritikalnya setiap titisan air. Sekarang, fokus pada kesan dahsyat dehidrasi. Bila badan kurang air, sel-sel kita mula menjerit minta bantuan. Tekanan osmosis dalam sel terganggu teruk. Macam belon berisi air yang tiba-tiba kehilangan isinya. Membran sel jadi rapuh, tak dapat kekalkan bentuk. Sel-sel mula mengecut, rosak, dan mati. Organ penting seperti otak, buah pinggang, hati, paling terjejas. Fungsi kognitif menurun drastik. Kita jadi lesu, pening, sukar berfikir. Dalam kes ekstrem, dehidrasi boleh membawa maut. Air itu nyawa. Jadi, kali seterusnya anda haus, jangan sesekali mengabaikannya. Minum air bukan kebiasaan, tapi keperluan asas untuk hidup sihat dan optimum. Hargailah setiap titisan air. Anugerah terbesar alam. Air adalah kehidupan. Air adalah segalanya. Kekal terhidrasi.